Siapa yang mulakan tabungan untuk menunaikan haji, anda boleh target untuk simpan 1 gram emas sebulan selama 5 tahun. Dengan 60 gram emas, nilainya pada hari ini sekitar lebih daripada RM30,000. 5 tahun akan datang, nilai 60 gram ini akan meningkat lebih tinggi dan pastinya masih cukup untuk anda tunaikan haji. Bagi golongan penyimpan emas B40 dan F40, rata-rata lebih cepat dapat tunaikan haji berbanding yang hanya menyimpan duit dalam bank atau tabung haji, kerana simpanan dalam bentuk wang fiat lebih mudah digunakan untuk tujuan lain, bermakna duit mudah bocor. Risiko lain ialah kenaikan kos haji setiap tahun yang mungkin tidak sempat untuk anda kumpul, berbeza dengan simpanan dalam bentuk emas. Bila kos haji meningkat, harga emas naik bersama-sama. Cara yang paling mudah dan praktikal untuk anda menabung emas adalah melalui akaun emas Gap. Kelebihan akaun Gap ini ialah tabungan tanpa komitmen dan tanpa cas yang tersembunyi. Bagi yang berminat untuk memulakan tabungan emas untuk menunaikan haji, anda boleh pergi ke web biru saya ataupun boleh rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.